Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan buat ulang kaji ekspres tentang tajuk transformasi isometrik. Okey, transformasi isometrik yang anda telah belajar di tingkatan 2 ialah translasi, pantulan dan putaran. Mari kita lihat apa itu transformasi. So, sebelum transformasi berlaku, bentuk raja asal ni kita namakan dia sebagai objek. Okey, selepas transformasi, bentuk itu kita namakan sebagai image. Okey, dan transformasi merupakan padanan setiap ataupun sesuatu titik pada satu raja itu, sata itu kepada image dia. Jadi kalau kita lihat di sini, transformasi ini ya merupakan satu pergerakan ya dengan orientasi dan padanan yang tertentu tanpa mengubah rupa bentuk dia. So kalau kita lihat raja sebelah ni, kita ada objek ABCD ya, objek ABCD. Ini objek kita ABCD ya, berbentuk trapezium dan telah digerakkan ke image dia yang ditandakan sebagai A prime, B prime, C prime dan D prime. Ini image dia. Okay, ini image dia. So bentuknya adalah sama, di mana setiap titik itu digerakkan ataupun ditransformkan ya ke image yang baru. So A akan pergi kepada A prime, B akan pergi ke B prime, C akan bergerak ke C prime dan D akan bergerak ke D prime. Okey. Jadi objek asal kita namakan dia sebagai objek. Bentuk yang selepas transformasi kita namakan dia sebagai image. So, mari kita lihat objek dan image. Okay, ini transformasi. Okay, transformasi menjemarkan ataupun menggerakkan objek kepada image. Okay, ciri-ciri dia ialah bentuk mereka adalah sama ya. Bentuk mereka adalah sama. Katakan objek asal tu adalah segitiga, maka image dia juga merupakan satu segitiga lah. Dan mereka adalah kongruen. Kongruen ni maksudnya dia adalah sama saiz dan sama sisi lah. Okay. Dan saiz dia sama. Dan kedudukannya di sini tidak sama. Kedudukan dia tak sama. Kedudukan tak sama maksudnya dia asal dia dari mungkin di sebelah bawah. Selepas transformasi dia berada di sebelah atas. Itu maksudnya kedudukan tak sama. Okay, jenis-jenis transformasi isometrik yang kita perlu belajar, ya, yang telah kita pun belajar ialah translasi, pantulan dan juga putaran. So, mari kita lihat satu persatu. Translasi. Okay, dalam translasi ni semua titik ya, seperti mana kita tahu, ya, semua titik pada objek akan dipindahkan dengan arah dan jarak yang sama. Okey, kalau kita lihatkan di sini, dia akan dipindahkan dalam arah dan jarak yang sama. Ya, dan objek dan image ini memberi saiz, bentuk dan orientasi yang sama. Kalau kita lihat segitiga di sebelah ni, PQR, saiz dia, bentuk dia, orientasi dia semua sama. Ya, dan dipindahkan dari bawah ni ke atas kan, dari arah yang sama. Setiap titik itu dipindahkan ke arah yang sama dan jarak yang sama. Dan bagaimana dia dihuraikan? Okey, dia dihuraikan dalam bentuk AB. Ini dalam bentuk vektor AB. Ya, di mana A ini merupakan pergerakan kiri kanan, B ini merupakan pergerakan dia ke atas ke bawah. Okay, mari kita lihat contoh ya, bagaimana translasi dia dihuraikan ya. Translasi akan ditulis dalam bentuk vektor ya, translasi iaitu dalam bentuk AB ya, atas bawah ni. Okay, pastikan dalam kurungan. Dan translasi merupakan satu pemindahan semua titik lah pada satu sata ikut arah yang sama dan jarak yang sama. So, ini contoh dia, objek ini akan digerakkan ataupun dipindahkan ke tempat baru iaitu image melalui pergerakan 3 unit ke kanan. Okay? Kalau kita ada 3 unit ke kanan,
kita ada tambah 3, positif 3. Dan kemudian kita sambung dengan 2 langkah ataupun 2 unit ke bawah, kita dapat negatif 2. Begitu juga bagi titik-titik lain, mereka akan ikut jalan yang sama ya. 1, 2, 3 ke kanan, kemudian turun 2 langkah ataupun 2 unit ke bawah. Jadi titik ini adalah sepadan dengan titik ini. Okey, itu image dia. Kemudian kita buat begitu juga untuk titik yang ketiga, kita gerakkan dia 1, 2, 3 ke kanan, kemudian turunkan dia 1 dan 2. Jadi setiap titik pada objek itu akan bergerak mengikut arah dan jarak yang sama. Jadi bagaimana kita nak tulis translasi itu? Jadi dia akan ditulis dalam bentuk 3 negatif 2. Okey? 3 ke kanan, negatif 2 ke bawah. Jadi ke kanan kita adalah positif, ke kiri kita adalah negatif, ke atas adalah positif dan ke bawah adalah negatif. So, mari kita lihat contoh ini. Tentukan vektor translasi OP berdasarkan raja di bawah. Kalau kita lihat raja A ni, OP ni, so pergerakan dia adalah 1, 2, 3 ke kanan, iaitu positif 3. Kemudian dia naik 1, 2, 3 ke atas, jadi positif 3. So, apa yang kita tulis di sini adalah translasinya 3, 3. Okey, bagi raja B pula, pergerakannya daripada O ke P kan, O ke P. Jadi dia ada kiri 1, 2, 3 langkah ke kiri dan 3 langkah ke atas. Jadi kita ada negatif 3 untuk ke kiri dan positif 3 untuk ke atas. Jadi translasinya ditulis sebagai negatif 3, 3. Begitu juga bagi raja C di mana dia ada 1, 2, 3 langkah ke kanan iaitu tambah 3 dan kemudian dia turun 1, 2, 3 ke bawah. Jadi kita ada translasinya 3, negatif 3. Itu caranya kita tulis vektor translasi yang berujuk kepada gambar raja lah. Di sini macam mana kita nak perihalkan translasi? Sama ya. Perihalkan translasi kita akan tulis dalam bentuk AB juga. Kita akan tulis dalam bentuk AB. Ya, so kita pilih satu point. Ini adalah objek Q dan ini image Q prime. Kita pilih satu titik ya di mana yang sepadan lah dan lihat pergerakan dia. So kita ada pergerakan dia ke kanan, ke kiri dulu. 1, 2, 3 ke kiri. Kita cari pergerakan mengufuk dulu ya, negatif 3. Kemudian kita nak atas 1, 2, 3, 4 ke atas. Jadi positif 4. Kalau kamu cuba titik lain, mereka akan mengikuti jalan yang sama. Nah, cuba kita buat point ini pula, titik ini. Ya, iaitu 1, 2, 3 ke kiri. Dan juga 1, 2, 3, 4 ke atas. Jadi, translasi untuk gambar raja A adalah negatif 3, 4. Dan terbalik ya, pastikan anda buat yang mengufuk dulu, mengufuk di atas dan pergerakan menegak di bawah. So, itu yang diwakilkan oleh A dan B. Okey, mari kita lihat contoh B pula. Contoh B ni, kita lihat sini, kita ada objek P dan P prime di sini. Okey, so kita tengok kita pilih salah satu pasangan. So kita tengok ni 1, 2, 3, 4. Ya, 4 ke kiri maksudnya negatif 4. Turun bawah 1, 2, 3. Ya, jadi negatif 3. Jadi translasi di sini adalah negatif 4, negatif 3. Dan raja yang ketiga, kita ada R kepada R prime. So kita tengok R ni dia tak bergerak ke kiri kanan ya. Jadi mengufuknya kosong. Jadi dia turun 1, 2, 3 je, negatif 3. Jadi cara kita tulis dia adalah mengufuk adalah kosong dan ke bawah adalah negatif 3. Jadi kita ada kosong dan negatif 3. Kalau dia tidak bergerak ke kiri kanan lah, dia adalah kosong. Okey, mari kita lihat bagaimana kita nak lukis image bagi objek A dalam raja dengan translasi yang berikut ya.
So, ni adalah raja kita kan. A. So, dia nak buat pergerakan ataupun transaksi negatif 2, negatif 4. Maksudnya dia akan bergerak ya. Setiap titik tu akan bergerak ke kiri. Ya, ke kiri 1, 2. Ke kiri 1, 2. Dan ke bawah 1, 2, 3, 4. Jadi, setiap itu akan bergerak ikut jarak yang sama. Jadi, itulah dapat image A prime di sini. Kalau bagi translasi 3, 1 ni, maksudnya setiap titik ini akan bergerak 3 ke kanan, seperti positif 3. Kemudian turunnya 1 ke bawah. Jadi, titik ini akan berada di sini. Dan lepas itu kita boleh buat gambar raja dia. Ini image dia A prime. Okey, itu cara kita lukis image ya. Kalau dibentuk segitiga, image-nya juga berbentuk segitiga. Okey, mari kita lihat untuk menentukan image di bawah translasi AB, kita boleh cari koordinat dia. So, koordinatnya kita boleh dapat dengan menambahkan ya translasi AB ni pada koordinat dia. Contohnya kalau koordinat dia adalah 2, 3, jadi kita tambah dengan AB kita, jalan dia adalah 1, 3, jadi kita akan dapat jawapan dia 3, 6 untuk koordinat yang image dia. Okey, ataupun kita buat dalam bentuk koordinat iaitu 2, 3 ya. Kita boleh tulis 2 tambah 3. 2 tambah 3 ya, kita boleh tulis 2 tambah 3. 2 tambah 1, kemudian kita ada 3 tambah 3. Untuk mendapatkan koordinat yang baru 3, 6. Itu caranya kita nak cari koordinat bagi image. Bagi image ya. Okey, mari kita lihat sekiranya kita nak menentukan objek pula. Kalau kita nak menentukan objek ya, kali ini kita nak tentukan objek pula di bawah translasi AB. Bagaimana nak cari koordinat image-nya? Ya, image dia dibagi tahu, jadi kita akan songsangkan. Apa kita buat? Kita songsangkan arah dia. Katakan tadi adalah positif A, sekarang kita nak dapat balik objek kita, kita songsangkan dia. Ya, ke kanan tadi, ke kiri pula. Okey, tadi B ke atas, sekarang ke bawah. Jadi jalan untuk AB ni disongsangkan. Jadi untuk mendapatkan objek, ya, koordinat objek, kita tolak. Kita tolak dengan translasi, vektor translasi kita. Sekiranya kita nak dapatkan objek balik. Ya. Kemudian sekarang kita cuba tentukan koordinat bagi image Q31 ni di bawah translasi negatif 52. Jadi ada dua cara lah. Kaedah pertama kita lukis tatak atas di mana kita tandakan asalnya 31 ini adalah objek ya, dan dia bergerak dengan translasi negatif 52, jadi kita letakkan anak panah ya, kita buat pergerakan dia, ini adalah negatif 5 dan kemudian positif 2, kita sampai kat sini dan kita baca koordinat ini adalah negatif 2 dan 3. Jadi image dia Q prime ini adalah negatif 2 dan 3. Ini melalui kaedah melukis tatak atas. Kalau kita nak kira, kita boleh kira dengan menambah kan, menambah ini AB kita, ini translasi kita, kita tambahkan dia. Jadi 3 tambah negatif 5 dapat negatif 2, 1 tambah 2 dapat 3. Jadi kita dapat juga jawapan yang sama, koordinatnya negatif 2 dan 3. Okey, itu caranya kita tentukan koordinat image. Kemudian kalau kita nak tentukan koordinat bagi objek pula, jika koordinat image-nya diberi ya, ini dia. Jadi kita boleh guna kaedah gambar raja ataupun kaedah mengira. So di sini adalah koordinat image dia. Ini adalah A prime. So nak dapatkan A balik, nak dapatkan objek dia, kita kena tolak. Kita kena tolak kita punya translasi. Jadi kita boleh buat dalam bentuk macam ini. Ya, tolak dengan 3 negatif 2. Jadi kita akan dapat negatif 9 dan 3. Dan kita tukar balik dalam bentuk koordinat, itulah jawapan dia negatif 9, 3. Okey.
Untuk B pula sama, kita boleh buat dalam bentuk lajur iaitu dalam bentuk vektor, iaitu kita ada 9 kosong sebagai image, ini adalah image. Kita tolak ya translasi kita AB tu, kita tolak translasi, kita akan dapat objek balik lah. Kita akan dapat objek balik. Tolak iaitu 3 dan negatif 2. Jadi kita akan dapat 6 dan 2. So ini adalah koordinat bagi objek kita. Seterusnya kita lihat pantulan. Okey, pantulan di sini ya, dia merupakannya satu transformasi yang membalikkan titik-titik itu. Okey, membalikkan titik-titik itu pada satu strata terhadap satu garis yang kita kenal sebagai paksi pantulan. Okey, untuk pantulan kita ada paksi pantulan. Contohnya ini segitiga PQR, dia dipantulkan ya, dipantulkan ke atas melalui paksi pantulan ini, paksi pantulan ya, seolah-olah macam cermin. Okey, image-nya ada berada di sebelah sini. Ini adalah objek dia. Di sebalik atau di sebalik paksi pantulan itu. Dan jarak mereka ni adalah sama. Jarak objek ke paksi adalah sama dengan jarak image kepada paksi. Seolah-olah you berdiri di depan cermin. Cermin itu adalah paksi pantulan anda. Okey, mari kita lihat bagaimana kita nak lengkapkan lukisan. Yang ini adalah paksi pantulan dia lah. Ini adalah paksi pantulan. Ya. Jadi bila dia dipantulkan, jadi image itu macam ditekap lah. Ditekap di sebelah kiri dia. Ini point ini sama, jaraknya mesti sama lah. 1, 2, ini mesti 1, 2. Yang ni 1, 1, ni mesti 1, 1. Jadi itu cara kita melukis atau melengkapkan lukisan pantulan. Okey, bagaimana kita nak perihalkan pantulan? Bila kita nak perihalkan ataupun kita nak menerangkan sesuatu pantulan, kita kena guna ayatnya, iaitu pantulan ya, mesti tunjukkan pantulan tu pada paksi ataupun garis mana. So untuk contoh ini ya, yang ini adalah objek. Objek ini akan dipantulkan ya. Kita carilah pergerakan ataupun jarak di antara dia 1, 2, 3, 4. Kemudian kita bahagi 2. Jadi ini garis dia. Ini adalah garis pantulan dia. Jadi ini paksi pantulan, ini adalah paksi X. Jadi kita sebut pantulan pada paksi X. Kalau macam ini, kita sambungkan image dengan objek dulu. Objek dengan image, jarak dia 1, 2, 3, 4. Kita bahagi 2. Jadi setiap orang dapat 2 langkah, 2 petak. So ini garis yang tengah-tengah ini kita namakan dia sebagai paksi pantulan. So paksi pantulan di sini adalah Y. Jadi pantulan pada paksi Y ditulisnya. Kemudian kita lukiskan image di bawah pantulan. Bagaimana kita nak lukis image di bawah pantulan? Okey, senang sahaja. Katakan ini adalah paksi pantulan LM. So pastikan jaraknya antara objek dengan paksi adalah sama. Jadi B prime ada berada di sini. A prime 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 dia berada di sini. Dan C prime dia akan berada di sini. Jaraknya mesti sama. Kita kira petak lah. So, kemudian kita sambungkan dia jadi satu segitiga ya. Kita jadi satu segitiga seperti yang ini. Ya, alright. So itulah image dia yang warna hijau itu. Okey, bagaimana pula kita nak lukis paksi pantulan? Okey, nak lukis paksi pantulan sama juga kita cari dulu dia punya jarak antara image dengan objek dan image. Okey, kita cari jaraknya 2. Kemudian kita boleh kata bahagi 2 lah sebab dia jaraknya sama kan. Jadi bahagi 2. Jadi ini garis yang tengah-tengah ini merupakan garis pantulan ataupun paksi pantulan. So garis ni namanya dipotong Y jadi pada 1 jadi nama garis ini Y sama dengan 1. Itu dia. Okey. Itu paksi pantulan dia. Kemudian kalau kita ini nak cari image dia, kita tengoklah jarak dia 1, 2 daripada paksi pantulan Y sama dengan 1 dan 1, 2. Jadi inilah koordinat bagi image P prime. Okey, so paksi pantulan dia adalah Y sama dengan 1. Okey.
So sekarang kita lihat putaran pula. Okey, putaran ini ialah dia setiap titik ya, semua titik pada satu objek itu diputarkan. Maksudnya diputarkan itu maksudnya dipusing lah. Dipusing macam jam kan, diputarkan pada satu titik tetap. Ada satu titik tetap ya, dan dia mesti melalui satu sudut ya, ataupun sudut itu mesti ikut arah jam ataupun arah lawan jam lah. Okey, dan objek yang memberi saiz yang sama, bentuk sama, orientasi dia pun sama. Okey, so kita lihat raja ni, PQR ni adalah objek kan. Selepas dia berpusing pada satu titik, ini adalah namanya titik putaran. Okey, melalui arah dia macam ini, jadi ini adalah lawan arah jam ya. Dan sampai ke sini adalah image dia. P', Q', dan R'. Setiap titik itu digerakkan dengan arah yang sama, diputarkan. Mari kita lihat, apabila kita melihatkan sesuatu putaran, kita kena nyatakan pusat dia di mana, sudutnya berapa darjah, lepas tu arah putaran dia. Dan arah putaran dia kena ikut ni lah, ikut arah jam ataupun lawan arah jam. So, kalau ikut pusingan jam, ataupun lawan pusingan jam. Okey. Mari kita lihat bagaimana kita nak perlihatkan. Okey, kita tengok di sini. Okey, mula-mula kita tengoklah ini ABCD, ini objek lah. Ini objek, ini adalah image. Jadi dia pusing macam ini. Ini adalah arah ikut jam. Okey, dan sudutnya di sini 90 darjah dan T ini adalah pusat. Jadi kita akan perlihatkan, kita sebut dia putaran ini sebagai putaran 90, dia merupakan satu putaran 90 darjah, itu sudut dia. Arah dia ikut arah jam, pusatnya pada titik T. Jadi cara kita nak sebut satu putaran, ini adalah sudut dia, sudutnya 90 darjah, lihat gambar raja. Dan kemudian tengok arah dia ikut arah jam, ini arah dia, dan kemudian ini T adalah pusat dia. So dalam semasa anda memperlihatkan putaran, pastikan anda mempunyai 3 perkara inilah. Okey, kalau contoh ni pula macam mana? Ini arah dia ke kiri kan, ke kiri maksudnya arah lawan jam, ini pusat dia dan sudutnya 90 darjah. Jadi kita boleh perlihatkan putaran 90 darjah lawan arah jam. Ini adalah lawan arah jam pada pusat S. Okay. So itu lengkaplah bagaimana kita perlihatkan putaran. Okay, bagaimana kita nak lukiskan image? Okay, ini langkah-langkah bagaimana kita lukiskan image. Okay, ini adalah MP. Pusatnya di M lah. Jadi kita sambungkan titik P dengan M. Kemudian kita letak satu protektor. Protektor ini untuk mengukur darjah 90 darjah di sini. Okay, ikut arah lawan jam. Maksudnya P ini akan berpusing P ini akan berputar ke P' di sebelah sini. Jadi tandakan P'. Kemudian ulang step ini, ulang langkah ni untuk titik A dan titik Q. Akhir sekali kamu akan dapat segitiga P', Q', dan R' seperti dalam raja selepas putaran 90 darjah ikut lawan arah jam, pada pusat M. Di sini kita juga dah belajar bagaimana kita cari pusat putaran. So ni langkah-langkah untuk cari pusat putaran lah, ya. So kita sambungkan, mula-mula kita sambungkan A dengan A'. Ada banyak cara lah. Ini salah satu cara yang ditunjukkan. So A dengan A' kita sambung dan carikan ini pembahagi dua sama. Ini namanya pembahagi dua sama ya. Lepas itu kita buat begitu juga untuk titik pasangan P dan P' dan kita cari juga pembahagi dua sama ni untuk P dan P'. Kemudian kita sambungkan dia. Okey, dia akan bersilang di satu titik. Titik inilah yang dinamakan pusat. Titik yang bersilang itu namanya pusat. Dan kita tengok, kemudian kita sambungkan. Kita sambungkan salah satu titik kepada pusat. Kita akan dapati dia adalah 90 darjah. Dan daripada C kepada C' dia adalah arah
ikut arah jam. Jadi setiap titik itu akan mengikut arah yang sama dan syarat yang sama untuk diputarkan. Ya, okay. So kita lihat bagaimana kita tentukan koordinat objek di bawah satu putaran. So di sini koordinat image-nya -2, -3 sudah diberi K prime. So arahan ataupun putaran syarat putaran telah diberi iaitu putaran 90 darjah ikut arah jam Jadi ini adalah ikut arah jam pada titik L. So ini adalah pusat. So nak cari objek dia balik, dia kena songsangkan arah dia. Katakan objek ini pergi kepada image, dia ikut arah jam kan. Jadi bila nak jalan terbalik daripada image kepada objek, kita akan ikut arah lawan jam pula. Arah lawan jam. Okay, jadi itu sebabnya kita kena songsangkan K ke K prime ini adalah ikut arah jam seperti syarat yang diberi, ikut arah jam. Tetapi kita nak cari balik koordinat itu, kita kena pastikan kita songsangkan arah itu. Kita songsangkan arah dia. Okay, dan kita kirakan, kita gunakan protektor dan letak protektor di bahagian L ini sebagai pusat dan ukur 90 darjah dan buat garis. Dan kita akan jumpa garis pantul putaran itu, dan untuk menentukan titik dia kita boleh guna jangka lukis ataupun kita boleh mengira petak-petak ataupun tengok ukuran dia mesti sama. So di sinilah jumpa K, itu K, kita baca koordinat itu adalah koordinat bagi objek K. K adalah -4, -3. Okay, itu salah satu contoh bagaimana kita tentukan objek di bawah satu putaran. Okey, baiklah. Sekian dulu untuk ulang kaji kali ini.